Wah, ada kuih-kuih Kak tanya. Ini kuih ke macam mana Kak? 6 biji RM5. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam bang. Bang, ni toksu ni ada apa bang? Ini toksu tenders kita, dia siap fry dengan sos lah bang. Okey, yang ni apa? Juga signature kita bang, ini toksu combo. Toksu combo. Nak harga sana kira bang? Ini untuk set B, chicken tender set B, 18.90 sen. Untuk ni toksu combo 17 saja bang. Apa sedap kat sini Kak? Semua sedap ni. Semua sedap. Daging melengah. Ada daging merah. Kalau yang kecil pakai nama. Siapa lemak bakar? Lemak bakar. Tak, itu ni. Okey, cukup. Ada tambahan lain? Cukup tu je. Kita ada roti bagat bang. Yang ini daging, ini ayam dan ini sardin bang. Sardin. Untuk ayam dan sardin harganya RM6 dan untuk daging hanya RM7 bang. Ni kita ada set kita. Kita macam biasa dalam seng. Kita Lam ada seng. killer. Dan biscuit kita tak banyak lah ni. Ni biscuit. Biscuit. Oh, beef rib. Ni kita smoke selama 8 jam. Okey. Dan ayam pun ada juga yang tak makan daging. Ayam piston dan ayam seko. Ayam seko. Ni Chicken kita ada dua harga. Yang besar ni RM17. So yang kecil ni RM8. So pilih yang mana? yang besar Kak, Yang besar. besar. So nak sejuk nak panas. Sejuk Kak. Penuh kita buat 17 ni kita dapat penuh. Kita bagi penuh-penuh. Okey. Kek ni dia ada dua harga. Kalau yang ais sebut cheesecake dengan pengapas cheesecake ni RM10.9. Kalau yang lain ni semua RM9.90. Cupcake. Cupcake dengan bawah ni semua jenis batik. Lepas Okey. kita ada kremula coklat dan akhir kali kita ada nasi Arab. Nasi Arab lah. Okey. Pak ni cheese tak buncit ke macam mana bang? Kita buncit ni bang, satu piece RM3 bang, 4 RM10 bang. Tiga, satu RM3, empat Satu RM10. RM3, 4 RM10 bang. Jadi ni kita guna nasi special kita dan kita akan letak kita punya birria. Birria and then kita punya chicken. Lepas tu kita akan letak kita punya special sauce kita, sour cream ni. And then kita ada green sauce green sauce ni pedas-pedas. Jangan buat banyak. Last topping dia kita letak bawang goreng. Yang ini makan insya-Allah menyandor. Okey. Okey. Terima kasih bos. Okey, Assalamualaikum. Semua sedap masak lemak sini pucuk batu.